Awak dah siap ke belum? Kenapa macam belum siap? Alamak, kenapa awak tak beritahu awal? Saya kan pandai make up. Tak ada, tak menyusahkan pun. Tak apalah, kita ada masa setengah jam macam tu. Awak nak saya make upkan ke? Okay, jom. Nasib baik saya dah bawa skincare. I already brought my skincare in this bag. Jom. Tak apa, saya applykan untuk awak, okay? Okay, let's go. Okay, first of all, kita kena pakai toner. Okay, so ini toner kita. Nasib baik saya bawa tau. Kalau tak, saya rasa awak pergi bare face je. Tapi itulah, kita nak pergi event, mestilah nak kena cantik-cantik. So, saya ada cotton pad over here. So, jom saya tuangkan for you. Okay, dah. Kita letak balik. Tutup. Tutup mata. Sekejap, saya rasa saya kena alihkan sikit awak punya rambut. Sebab rambut awak kena skincare. So, saya ada cekak kat sini. Okay, saya pakaikan, okay? Jom. Okay, dah. Okay, selesa tak? Okay, toner kita dah pakai. Now, jom kita pakai serum. Jangan risau, saya punya tangan dah bersih. Now, jom kita pakai moisturizer sekali dengan SPF. Pakaikan sikit untuk awak. Kat hidung, dahi, pipi. Okey, dagu.
Okay, now skincare is done. Jom kita start makeup. Okay. Simpan balik. Now, first saya punya cara is firstly saya pakaikan cream blush for you. Ini saya punya bag makeup. Penuh dengan makeup, dah tak boleh nak zip dah. Awak suka tak kali ni? Saya ada this one, cream blush. Tapi kadang-kadang saya pakai lipstick as cream blush. So, ada dua yang saya suka. Would you like to use lipstick ataupun awak nak guna liquid blush biasa? Liquid blush lah kan? Kali ni okey tak? Okay, awak suka. Okay. Letak macam 3 titik macam tu. Lagi sebelah. Kat hidung 1 titik. Kat dagu sikit. Okay. Okay. Brush. Ke hidung. Ke dagu. Yes. Okay, I think that looks good. Okay, next of course powder blush. Tapi saya rasa awak tahu yang saya tak pakai powder blush yang mahal-mahal. So I only have yang Eco Shop punya. Tapi it works good. So macam, and saya ada banyak shade, so awak boleh pilih which one yang awak suka. Saya bagi awak 3 option, boleh 3 pilihan. So the first one, dia colour macam, okay, the first one dia macam colour pink macam ni. I also have pink lagi satu, tapi yang ni dia macam hot pink. Dia pink yang pink-pink sangat. Kalau awak suka lah. Nampak tak? Ni dia macam muted sikit. Yang ni dia pink betul, macam hot pink. And saya ada juga light colour purple macam ni. So which one yang awak suka? Kalau saya disebabkan awak punya skin tone lebih kurang macam saya, macam medium macam tu, saya suka pakai yang colour purple. Awak nak tak pakai colour macam ni? Okay, nak try? Okay. Okay. Senyum. Yes. So cute. Yay, you look so cute. Comelnya. Okay, now kita dah okay dengan blush. Now my style is saya guna contour dulu, tapi saya tak pandai sangat contour lah. Tapi kalau awak nak saya cuba, boleh je. Okay, untuk contour actually
Saya tak guna contour, saya guna lip liner. Saya ni jenis memang macam tu. Selagi boleh, selagi tu lah saya pakai. So, mana dia? Okay, so ni lip liner. Tapi actually cantik je as contour. Sekarang pun saya pakai dekat hidung. Awak nak try juga tak? Boleh. Okay. Okay. Now, okay. Nak buat contour di sebelah sini. Saya buat belah sini tau. Saya buat macam bentuk C macam tu kat sini. So, nak tambah lagi sikit. Okay. Lepas tu saya nak buat dua line kat sini. Satu dekat sini, satu dekat sini. So that awak nampak mancung macam wow. Okay. So, straight tak? Okay. Okay, sekarang saya nak buat macam dari kat sini kan. Dari saya berhenti kat sini tadi, saya nak buat kat sini macam tu. Jadi nampak macam segitiga, nampak macam button nose, nampak comel. Okay. Okay. Awak duduk diam je. Cantik. Kita ambil brush untuk blendkan dia. Okay. Okay. Ke sini. Okay, now dah siap contour. Selalunya apa yang saya akan buat adalah loose powder. Okay, awak tutup mata. Tutup. Okay. Okay. Now, dah habis loose powder, saya selalu pakai eyeliner. Jom.
Okay, ni saya punya eyeliner. Tapi awak suka yang macam mana? Awak suka yang macam wing yang kecil macam ni ke? Ataupun awak suka yang panjang, yang tarik? So which one? Awak takut nak pakai panjang? Okay lah, kalau macam tu kita buat yang pendek dulu. See how it goes. Kalau awak suka, kita biar je. Tapi kalau awak nak lagi panjang, awak beritahu saya. Okay. Okay, jom. Saya buat pendek dulu, okay? Okay. So, awak tutup mata je dulu. Okay. Okay. Kita buat satu line je dulu, kasih macam simetri. Saya nak buat belah sini pula. Okay, sama tak? Okay, saya rasa macam sama. Now, kita nak buat belah sini, nak sambungkan dengan dia. Okay. Saya colourkan teruslah. Okay, belah sini pula. Okay, belah sini. I think cantik, comel, kebabung. Tapi saya rasa macam belah sini dia macam ada, saya nak lap sikit. Okay, I think dah okay. Okay, now kita pakai highlighter. Kalau highlighter, selalunya saya tak pakai dekat pipi. Lagipun kita dah pakai liquid blush tadi. Liquid blush tadi tu dah glowing. So, kita pakai dekat mata je. Tinggal dekat hidung sikit. Okay. Saya dah ada highlighter. Okay, jom. Saya letak highlighter sikit dekat bawah mata macam ni. Kat sini. Okay. Kasih mata nampak wow. Jom. Okay, belah sini pula. Okay, so cute. Okay, now kita pakai dekat hidung dengan dekat sini, sikit je kat sini. Okay. Okay, let's go. Saya pakai kat sini dulu. Okay. Masuk kat sini. Okay. Now, my favorite part is mascara. Hari ni saya tak pakai, tapi saya rasa awak pasti lagi nampak lagi cantik kalau pakai. Okay. Saya tahu awak tak biasa pakai mascara, tapi saya rasa for tonight
mesti awak nampak cun. Nampak cun-cun melecun pakai maskara. Okay, try sekali je. Okay. So, first of all, saya nak clear lashes macam ni. Okay. Okay. Awak pandang bawah. Pandang bawah. Okay. Sakit tak? Tak kan? Okay. Lagi sekali. Okay. Okay, belah sini pula. Okay, comel. Oh, maskara. Huh? Okay. Bila saya kata blink, awak kelip mata, okay? Okay. Blink. 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 Okay. Lagi sikit. Blink. 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 Okay. Bawah pula. Ini awak pandang atas. Okay. Okay. Sana pula. Saya kata kelip, saya kata blink, awak kelip, okey. Okay. Blink. 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 Sebelah sini sikit. Blink. 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 Okey. Awak pandang atas. Okey. Ke bawah pula. Yeay. Dah siap. Now, saya nak pakaikan awak lipstick. Supaya nanti bila kita makan, tak adalah lipstick kita terus hilang. Okay, so saya ada dua pilihan untuk awak. Satu colour lipstick yang colour macam ni. Satu yang lipstick colour macam ni. Yang ni dia colour pink yang muted sikit. Yang ni dia colour macam purple lah. Macam ni. So, awak rasa awak suka yang mana? Which one? Yang ni. Itulah saya pun rasa yang ni lagi better kot. Sebab awak punya blusher tadi dah colour purple. So, kalau pakai yang colour purple ni nampak macam terang sangat kan? Kita go with this one. Okay, jom. Letak, buat je mulut macam terbuka sikit macam macam terkejut, tapi terkejut sikit je. Tambah lagi sikit nak.
Saya punya pun nak habis dah. Dah nak habis dah. Tambah lagi sikit. Okay, cuba buat macam ni. Okay. Now, kita of course lah kena pakai lip oil. Saya keluar tak pernah tak pakai lip oil. Lip oil is my life. So, I have one lip oil yang colour pink, yang sesuai dengan awak punya lip stain tadi, which is this one. Okay. This one. Dia sama je. Dia macam lagi pekat sikit lah daripada tadi. Nampak tak? So colour dia macam yang ni tadi dah muted sikit. Tapi yang ni dia macam lagi bold sikit, supaya awak tak adalah nampak pucat. Okay. Tapi kalau awak tak suka, just bagi tahulah, nanti saya tukar yang lain. No problem, tak susah pun. Okay. Okay. Buat muka terkejut macam tadi. Cantik tak? Kan, saya pun suka colour ni. Dia colour pink. Kita matching. Now, dah habis. Now, kita tinggal setting spray je. Kalau setting spray, saya ada dua. Awak nak yang macam glowing-glowing ke awak nak macam matte? Sebab kalau awak nak yang glowing, saya ada yang macam ni. Yang ni, dia glow. Stay Put Glow Fix Setting Spray. Dia bagi awak glowing. Tapi, kalau awak suka yang matte, saya ada yang ni. Yang ni fix and matte. So awak nak yang glowing ke awak nak yang matte? Which one? Nak glowing. Of course lah, kita masih suka yang glowing kan. Okay. So awak tutup mata boleh? Awak nak saya tutupkan? Boleh. Jom. Weh, dah nampak dah dia punya glowing-glowing tu. Kalah saya malam ni. Awak overshadow saya ni. Tak apalah, awak memang cantik pun. Now, jom kita buat awak punya rambut, nak tak? Tak nak buat rambut? Kalau saya sikat je boleh? Tak apalah, tak payah curl pun. Kalau awak tak nak, tak apa. Saya just sikatkan je lah. Lepas tu letak just lip oil pula. Just letak macam hair oil sikit. Okay. So, saya ada disikat. Sebelum tu, saya nak buka cekak awak dulu, okay? Okay. Cekak awak.
Okay. Saya sikat rambut awak boleh? Okay. Saya nak letak rambut awak ke belakang dulu boleh? Nanti saya partkan dia jadi elok sikit. Okay. 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 Now saya nak part awak punya atas ni jadi belah tengah. Ke awak nak belah tepi? Nak belah tengah macam saya? Okay. Boleh, let's go. Now saya nak letak kasih rambut awak glowing sikit. Okay. Okay, done. Oh my god, you look so comel. Are you ready untuk pergi event? Yes, jom kita pergi berjumpa. Let's go.